Seorang ahli Parlimen Perikatan Nasional PN dihujani kecaman warganet apabila dengan selamba menganggap pembatalan Rumah Terbuka Aidilfitri Madani 2025 peringkat Selangor adalah kerana tegurannya. Wan Ahmad Faisal berkata, tengok-tengok Menteri Besar Selangor dan Perdana Menteri pun setuju dengan teguran ikhlas saya ini. Dia turut melampirkan suntingan tangkap layarnya itu. Ramai mengkritik dan media Wakil Rakyat Parti Bersatu itu bahawa keputusan tersebut bukan kerana teguran pembangkang. Sebaliknya, pembatalan Majlis sempena Syawal itu selepas mendapat perkenan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dan persetujuan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sindiran warganet dia muncul lagi nak jadi hero. Tak tahulah jenis syok sendiri atau macam mana. PMX bukan dengar nasihat kamulah. Madani sesungguhnya prihatin. Tak malu betul klaim itu, klip ini. Kalau betul PMX dengan nasihat kau, lama dah PMX cetak duit banyak-banyak. Jadi jangan perasanlah, bahagian macam pun kau dapat undi 26 undi banding 103 undi.